unboxing multi-level cat tree. So ni adalah playground baru untuk kita punya anak bulus dekat rumah ni. So ia sangat best untuk kucing bermain dekat dalam rumah ataupun luar rumah tau. Okay, so ni detail dalam kotak yang kita dapat. So lepas ni kita nak pasang, and macam biasa dia pun dah tunggu kita nak pasang dia punya mainan baru. Untuk pemasangan kita akan suruh kita punya suami. Ni kita dah ready untuk pasang semua. Dah tinggal sekejap dah siap pasang separuh tau. Tengok anak pun dah tolong kita. Hasil dia sangat cantik. Even dia tak siap sepenuhnya lagi korang. Nak pasang ni memang senang sangat. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu dekat korang. So multi-level cat tree ni dia diperbuat daripada material berkualiti seperti kayu yang tahan lasak and akrilik modern dan tali sisal yang sesuai untuk kucing korang cakar tau. Ia juga sesuai diletakkan di ruang tamu, balkoni atau bilik haiwan peliharaan korang. And cat tree ni dia sesuai untuk semua peringkat umur, dari anak kucing yang aktif sampai kucing dewasa tau. Lagi-lagi kucing yang suka berehat memang sangat sesuai lah dia main dekat kondo kucing ni. Okay, finally kita punya multi-level cat tree dah siap. Serius korang memang sangat cantik. Excited sangat tengok benda ni. Apalagi kucing korang, diorang pun mesti akan excited dapat mainan yang comel macam ni. So tengok Molly pun dah ready nak main kat sini. So kalau korang nak juga cat tree macam ni, boleh terus dapatkan dekat Beg Kuning.